Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sebagai Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur 99. Zaman hari itu kita panggil sifat 20 ni. Zaman hari itu kalau kita nak mengaji, nak kenal Tuhan ni, kita mengaji sifat 20. Quran sendirinya ada ayat terang secara langsung gitu. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang membuat segala benda ni berpasang-pasangan, bergu. Mimma tumbitul ardu, baik pun hak tumbuh-tumbuhan tumbuh daripada perut bumi ada pasangan. Wa min anfusihim, daripada dirimu sendiri ada betina jantan. Wa mimma la ya'lamun, dan banyak lagi perkara hak mu tak tahu pun ada pasangan. Ayat ni boleh kau orang sains, dia kata betul Muhammad hidup 1000 tahun hari tu, sekolah rendah pun tak ada, dia boleh royak ada benda hak kita baru tahu lah. Lah ni orang panggil kalau manusia ni kita panggil betina jantan. Apa nak lelaki puan? Lembu kubah kita panggil betina jantan. Hak tidak lembu kubah pak elektrik kita panggil positif negatif. Tanya orang kerja elektrik tu, kalau kita pasang wayar sorak nyala tak nyala, sakit tak nyala. Kena pasang dua, positif negatif. Benda ni tak boleh tidak, mesti ada positif negatif. Pak padi sebarang berapa pun kayu ni, padi orang kahwin lah. Nak kahwin guna kau jantan saja ya, padi jantan, padi betina. Apa lagi? Durian jantan, durian betina. Lah ni bawa reti hak Muhammad ayat 2000 tahun itu betul sungguh. Ngaji di mana Muhammad? Ngaji dengan Allah. Ngaji dengan Allah lah kita panggil wahai, kita panggil nabi. Jadi mau tak mau Nabi Muhammad ni kena mengaku dia ni nabi sungguh. Kalau Arab kau dia nak ngaji di mana tika tu jantan betina ya, laki puan, positif negatif mana reti. Pakai atom ni kau panggil atom Arab panggil zarrah ni nak kerak berapa mendatar tak boleh, nak kerak menegak tak boleh, buat halus dia. Tapi dia kena ada dua juga. Hamba tak sebut, tak ingat nama berapa jantan betina dia. Tapi dia mengaku dah benda ni ada. Dia zarrah atom yang begitu kecil dia pun dia ada pasangan juga. Hak tak ada pasangan sah atas dunia iaitu Allah. Allah sah je, hak tak ada regu, tak ada jantan betina. Allah wahdahu la syarikalah. Allah dia sah. Tak ada kongsi dia. Ni kelebihan Islam. Tiba-tiba kita tak jauh Tuhan, orang panggil tak kena budi lah. Maka kenapa kita nak tolak Tuhan? Ambil nak perjuangkan bangsa Melayu, tolak Islam, ini bodoh. Kita unjara lagu ni, kita bodoh. Orang buta, kita duk turut dia. Kita celek turut dia. Apa tu pakcik, apa tu dia buta. La ilaha illallah. Deraka pada Allah ni merupakan dosa besar. Orang Melayu hak tu apa ni agama Islam, patolog Islam ni deraka. Kita duk sebut dengan deraka raja, deraka Tuhan tak cara. Kita orang Melayu boleh Islam tolak. Mampu. Tipah pada buat tahu. Pandai. Waktu Nabi Adam bila dia deraka ke Tuhan nasihatnya mau jangan makan begini Adam. Mu nak makan berapa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah. Tu ada saklami ni kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada pakcik ada makcik Hawa nak makan berapa makan. Haitsu syi'tuma. Haitsu ni orang Arab panggil zarah zamani, zarah makan. Nak makan pukul berapa, nak makan tan boleh berlaku. Nak naik tepung kayu makan boleh berlaku. Nak makan tan haitsu syi'tuma. Haitsu zamaniah maknanya makan bila-bila tak apa, aku tak larang. Haitsu makaniah maknanya makan tempat mana tak apa. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Ngapa kayu separuh ni berjaya mari rapak pun. Makan jauh sekali, mari rapak pun tak boleh. Tapi fa azallahum asyaitan. Syaitan ada dah berupa tu ada ni. Fa azallahum. Syaitan ni pergi bawa tu ada yang gelicir. Gelicir sebagaimana kita jalan bukan nak rebah tapi gelincir. Syaitan juga kecek tu ada, siapa tu ada ni gelincir. Akhirnya tu ada dengan sebab dia tak dengar kata Tuhan, bukan taat pada syaitan, maka Tuhan kata ihbita min hajam. Tu lagi turun bumi, lagi turun syurga tadi. Dan aku nak rakyat kamu tu ada ba'dukum li ba'din adu. Bila mu turun ke bumi maka beranak cucu cium-ciak berapa, ada hak jadi Melayu, ada hak jadi Cina, ada hak jadi Inggeris, ada hak jadi Afrika. Ba'dukum li ba'din adu. Anak cucu maka bala. Ba'dukum li ba'din adu. Satu sama lain kebala. Melayu sama Melayu bala, Arab sama Arab bala, Arab dengan Melayu bala, Arab dengan Israel dengan Cina bala. Fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim. Tapi aku nak royak
malah balas saya. Tak usah dengar buah A, tak usah dengar buah B, dengar buah aku. Faman tabi'a hudai, mana-mana orang tu hidayah aku, fala khawfun alaihim. Tak bimbang masa depan, walau biasa tak usah menolak pada. Ini ubat ya Tuhan sendiri sebut. Buatlah parti bergapo, buatlah persatuan bergapo, nak persahabatan tak berhenti. Kecuali orang tu Allah. Tak satu Melayu, tak satu Arab, tak satu Cina, tak satu tu Allah. Betul ke dia? Apa kita? Adik bini tok lelaki bini bala. Lagi tok lelaki dia dengar naik buah dia. Teruk sama bini. Lagi bini kata uduh tok lelaki tak kata teruk sama tok lelaki. Akhirnya pergi dengan tok qadi, baru sah masalah. Tak usah dengan timur, tak usah dengan mamak, mari dengan tok qadi. Kena dengar orang ketiga. Orang ketiga di muka dunia ni ialah Allah. Tak usah dengar Perdana Menteri, tak usah dengar menteri besar, tak usah dengar tok guru, tak usah dengar apa. Dengar orang ketiga Allah. Baru selesai masalah. Nak percaya tak percaya, sudah. Bukan payah hanya nak jumpa dengan aku, sudah.